Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Intan Juliana binti Johari, berasal dari Perlis, dari Nadi, Padang Besar Selatan, Kuala Perlis. Saya mengikuti Nadi Mahir Foto intake yang pertama, iaitu bermula dari November 2024 sehingga April 2025, iaitu selama 5 bulan lah. Sebenarnya banyak kelebihan yang kita boleh dapat dari pembelajaran dalam talian ni. Seperti yang pertama, waktu kita lebih fleksibel sebenarnya, sebab pelajar tu diberi peluang untuk memilih waktu untuk join kelas. Yang kedua, pelajar boleh mengikuti kelas di nadi yang berdekatan, di mana itu sangat bagus sebab kelas berjalan dalam Google Meet, di mana dia memerlukan dua benda sahaja, iaitu device dan internet lah. Jadi dekat nadi yang berdekatan tu memang sangat-sangat memudahkan pelajar untuk mengikuti kelas. Dan yang ketiga, disebabkan kelas Nadi Mahir berlangsung secara dalam talian ni, pelajar juga boleh mengikuti kelas di mana-mana sahaja, asalkan ada dua benda tadilah, internet dan juga device. Sekiranya juga pelajar tu ada urusan ataupun tidak mampu untuk menghadiri kelas pada hari itu, pelajar juga boleh menonton video recording. Jadi itu adalah kelebihan yang kita boleh dapat melalui pembelajaran dalam talian ni. Banyak sebenarnya, sebab sebelum saya mengikuti kelas Mahir Foto ni, saya hanya berani ambil gambar dengan setting auto dalam kamera telefon. Tapi lepas saya belajar dalam Mahir Foto ni, saya dah berani guna manual mode. Sebab dalam silibus Mahir Foto ni, saya dapat mempelajari macam mana nak setting manual mode dalam handphone, macam mana kita nak setting ISO, macam mana kita nak setting shutter speed, macam mana kita nak setting white balance tu. Melalui Mahir Foto ni lah saya dapat tahu rule of third, saya dapat tahu leading line, saya dapat tahu teknik composition yang lain, di mana benda tu semua telah menambah baik saya punya teknik untuk mengambil gambar dan video. Bagi saya, pembelajaran secara dalam talian ni sebenarnya sangat membantu pelajar untuk menguasai kemahiran yang dipelajari, kerana di dalam Mahir Training System, selain daripada pelajar diberikan video recording untuk ditonton semula, pelajar juga disertakan slide untuk silibus yang dipelajari pada hari itu. Kerana di dalam kursus Mahir ini, pelajar akan diberikan kuis dan juga tugasan untuk disiapkan, dan melalui slide dan video recording ni lah pelajar boleh ulang kaji semula. Seperti di dalam tangan saya ni, buku yang dikhususkan khas untuk take note segala apa yang dipelajari melalui kelas Mahir Foto. Boleh. Jadi dekat sini saya paparkan tugasan yang telah saya siapkan ketika Mahir Foto berlangsung, iaitu yang pertama merupakan tugasan yang ketiga untuk fotografi, di mana pelajar diminta untuk mengambil gambar menggunakan line, shape, texture, patterns dan juga rule of third. Ini antara gambar yang telah saya ambil lah. Seterusnya, untuk tugasan videografi dalam minggu yang ke-14, pelajar diminta untuk menghasilkan video menggunakan teknik shot, angle dan juga editing, di mana di dalam video ini saya merakam video menggunakan device Xiaomi 12 Pro, dan untuk color treatmentnya saya hanya adjust white balance ketika mengambil video. Melalui tugasan inilah saya telah mempelajari teknik composition, teknik framing dan juga macam mana nak guna untuk editing lah. Untuk editing saya menggunakan aplikasi VN lah. Ini antara tugasan yang telah saya siapkan. Bagi saya, ya, kerana melalui pembelajaran dalam talian inilah saya dapat mempelajari dengan lebih mendalam bagaimana untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada untuk mengedit video, untuk edit gambar. Contohnya melalui aplikasi Adobe Lightroom, melalui Snapseed, saya dapat mempelajari dengan lebih mendalam untuk menggunakan setting-setting yang ada dalam aplikasi tersebut. Dan untuk video pula kita ada CapCut, kita ada VN. Melalui kelas Mahir Foto inilah saya dapat tahu dengan lebih menyeluruh bagaimana untuk gunakan aplikasi tersebut untuk edit kita punya video menjadi lebih berkualiti macam tu. Okey, jadi nasihat saya kepada pelajar lain yang baru untuk mengikuti kelas pembelajaran dalam talian ini, sertailah dengan minat, kerana fokus itu akan datang selari dengan minat kita untuk mempelajari apa yang kita ambil tu. Macam tu. Sudah pastinya saya memilih fotografi, kerana walaupun fotografi merupakan minat yang baru saya ceburi, tapi bagi saya kehidupan bergerak melalui sebuah keindahan seni yang pelbagai. Salah satunya melalui lensa fotografi.